Yang mana nak mai ke event Food and Drift Festival. Okey, pengumuman kepada orang Melaka ataupun yang mana nak mai ke event Food and Drift Festival. Sepanjang event berjalan dekat sana selama 4 hari, Kopi Mamu akan bawa semua menu yang terdapat. Contohnya pada kopi, segala jenis kopi, ada kopi glazer, kopi coklat, teh ais, ais coklat, ais matcha. Yang nak dapatkan menu yang top kami dekat sana selama 4 hari, apa kena terima betul-betul dekat Harbour Street Melaka, Pulau Melaka yang berkaitan dengan Masjid Selat. Tarikh 5, 6, 7, 8 selama 4 hari kami akan berlangsung dekat sana. Yang mana nak mai ke event Food and Drift Festival, event daripada Farid Azri, boleh pakai mai serbu. Dan setakat orang Melaka satu Malaysia boleh pakai mai serbu. 10 biji kereta yang akan berlangsung lagi pada setiap 4 hari. Orang Melaka, jumpa kami kat sana. Jom.